Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rahim Irfan bin Muhammad Zafir dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Setia Alam. Sekarang saya berada di dataran Proxima, Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Pada hari ini, Jumaat 19 April 2024, akan berlangsungnya kejohanan merantas desa Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Peringkat sekolah bagi sesi 2024-2025. Tujuan kejohanan merentas desa ini diadakan untuk menarik minat murid-murid dalam bidang sukan dan dapat membentuk serta melahirkan murid yang berkeyakinan dengan mempertingkatkan kebolehan dalam bidang sukan dan mempersiapkan murid untuk kejohanan MSSD yang akan datang. Jom kita saksikan suasana pada pagi ini. Tak cukup semangat tu, lepas tu tak tarik lagi. Get set. Nampaknya setakat ini sahaja liputan dari saya untuk kejohanan merentas desa Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Sekian dulu dari saya, Muhammad Rahim Irfan bin Muhammad Zafir dari Andromeda Channel. Jumpa lagi. Cakna akibat Sekolah Kebangsaan Setia Alam hebat.